Okey, pemegang amanah. Untuk Madani Mart ni. Madani Mart ni supposedly bagi benda harga yang murah lah. Harga murah dan dilancarkan first dekat Indra Mahkota. Dekat dengan kawasan kawasan Fuziah Saleh. Kawasan Fuziah dulu Kuantan kan. Okay, Fuziah was in Kuantan sebelum ini. Dan Yayasan Madani ni juga, dia ada bagi beberapa termasuk Madani punya bantuan makanan. Ya, Ihsan Food Boxes kepada Malaysia, Perlis, Sabah, Sarawak. Ya, so Yayasan Madani. So sekarang ni, hari ini saudara-saudari, nak buka yayasan ni bukan mudah. Ya, betul. Kena ada duit. Buka yayasan kena ada duit. So hari ni, Fuziah Saleh cakap, Madani Mart ni bukan ciplak krim tau. Kedai Rakyat Satu Malaysia. Bukan. Ke? Bukan ciplak dia cakap. Bukan. Okey. Bukan ciplak. Dia kata ini adalah kerana tak mungkin ciplak sebab dalam model terdahulu, kerajaan keluar modal. Kerajaan bayar capex. Kerajaan bayar kerja ubah suai, inventory, beli stok. Tetapi di sini Madani Mart ni yang dia buat ni, Fuziah buat ni, kerajaan tak keluar modal. Kerajaan 1 sen pun tak keluar modal. Jadi lainlah modelnya. Ia bukan juga konsep franchise, kerana kalau franchise ia mengikat 1%, tapi model ni fleksibel. Katanya ketika sedang media selepas pelancaran cawangan pertama Madani Mart. So tahu tak, Madani Mart ni siapa yang uruskan? Madani Mart dikendalikan Yayasan Madani. Yayasan Madani ni siapa? Yayasan Madani ni ditubuhkan oleh Fuziah Saleh. It's a private enterprise lah. It's a yayasan, foundation. Foundation. Private foundation lah. Ya. Nama Yayasan Madani. Macam mana how private KIB? Kau menggunakan nama Madani. Lepas tu Fuziah Saleh dalam tu sebagai so-called founder, ketua PKR, ketua pemuda PKR, ya. Dan juga 2 political secretary Anwar Ibrahim dalam tu sebagai pemegang amanah, Ahmad Farhan Fauzi dan juga Kamil Mukmin tadi, kan? So diorang ni semua adalah dalam Yayasan Madani. And then you are telling us you going to open 640 outlet. And then lepas tu you kata, kita bukan ciplak daripada krim tau. Sebab krim dulu Kedai Rakyat Satu Malaysia, kerajaan yang keluarkan modal. Yang ini Yayasan Madani yang sediakan. Kau dapat duit daripada mana? Betul? Aku nak tanya kau, Fuziah Saleh, kau dapat duit daripada mana? Yayasan Madani dapat duit daripada mana pergi buka kedai ni?